Kenapa tak elok guna gear N masa korang turun bukit? Ramai dok percaya mitos ni. Bila dia orang turun bukit, dia pergi letak gear dekat N. Bila tak berjalan, tak tekan minyak, gear neutral, konon-kononnya boleh save minyak. Padahal bahaya. Bila korang letak gear dekat N, kuasa gearbox dengan kuasa enjin tu tak akan bersambung. Bila gearbox dengan enjin tak bersambung, nanti korang turun bukit tu tak ada engine braking langsung. Bila tak ada engine braking, korang akan bergantung sepenuhnya 100% kepada brake korang lah. Korang kena tekan brake banyak kali, tekan brake banyak kali. Brake ni pula, bila brake pad tu dah terkena dekat disc rotor tu banyak kali, dia sebenarnya boleh menghasilkan haba tau. Bila terlalu banyak korang tekan brake masa turun bukit tu, memang korang punya brake pad dengan disc rotor tu akan jadi panas. Bila dah jadi panas, ini memang bahaya. Bila brake korang tu dah panas, ada risiko korang punya brake pad dengan disc rotor tu boleh terbakar. Bila terbakar, nanti geseran dah tak ada, dah tak cun. Jadi bila geseran tak cun, brake korang tu tak akan function. Jadi kereta korang tu tak akan berhenti. Dia akan meluncur aja turun bukit tu. Kan bahaya tu. Kalau tersondol kereta orang macam mana? Jadi solution dia, bila korang turun bukit tu tak payah nak masuk gear N ke apa ke. Korang guna gear yang rendah saja. Kalau kereta auto dia ada gear 3, 2 ataupun L. Itu cun untuk korang turun bukit. Kalau korang pakai kereta manual, bolehlah guna gear 2 ataupun gear 3. Lebih selamat. Kalau driver pro macam aku, naik genting pun, turun genting ke, aku pakai gear R. Kalau untuk bocah-bocah macam korang tak payah. So ada yang berani-berani je tu. Kalau ada, komen.